Hai, Assalamualaikum. Okey, korang nak tahu tak macam mana nak buat bisnes kereta sewa secara automation? Tak perlu ada pekerja, janji ada tempat saja. Okey. So, ni saya punya pejabat. Alright. So, belakang ni ada tempat kunci. Tempat kunci kan. Ni, saya tunjuk kat you. So, kita dah ada sistem. So, ni kunci-kunci kereta. Alright. So, dekat belakang ni adalah kereta-kereta lah. So, pelanggan, dia tempah lah. Tak kisahlah tempah melalui WhatsApp ke, melalui laman web ke. So bila pelanggan tempah, you akan dapat order lah. So kalau kereta tu available, you accept, customer bayar, and then customer datang lah. Datang, ambil kunci. Ambil kunci, and then orang boleh start kereta. Tapi kereta ni make sure pasang GPS tracker lah. So customer hanya boleh pakai kereta tu bila you activate kan. So sebenarnya, kalau you ada tempat yang bagus kan, you letak je kereta-kereta you kat sini. Dan customer order online, and then dia datang ambil kereta, sewa. Tak payah jumpa customer. Kita dah buat lah. Dah lebih setahun dah kita buat. Alright, so siapa-siapa yang nak buat bisnes kereta sewa, ada sistem. Sebulan income dalam RM60,000, RM80,000, boleh join jadi kita punya member. Alright, thank you. Assalamualaikum.